Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Dah lama aku tak buat video ni. Welcome back to my channel Bagan Angler guys. Okay, hari ni aku ada game puyuh dekat sebelah kampung aku, Jambi Darat. Ni aku tengah siap-siap. Aku dah nak pergi sana. Yang penting aku nak pergi makan dulu, isi perut dulu, kenyangkan dulu, baru kita pergi mancing guys. Ni aku buat video pertama game puyuh guys. Kita saksikan ada sampul ataupun tak ada sampul pun. Tapi rasa macam kumpau ni sebab player-player hebat banyak guys. Tak apa, aku yang penting aku ada video, itu je untuk aku sajikan dekat korang. Yang mana support tu aku terima kasih banyak-banyak guys. Okey, kita jumpa dekat tempat game nanti. Okay. Sambil tu budak-budak Bagan Angler tengah bancuh air sendiri. Yang penting air ya, daripada kita beli modal dah banyak ni. Tak ada apa dah ni. Tak ada apa dah ni. Apa pun tak ada. Ini punca ni, punca. Ni punca ni. Ni skibidi-bidi. Oh guys. Geng-geng. Sibuk tempat lalu. Meriah guys. Pas lalu kebun geng, kat depan sana dah penuh orang. Nanti ada tembus dekat depan pokok buluh tu. Nanti korang tengok player padu-padu, sifu-sifu semua turun. Tengok guys, korang dah setting tempat masing-masing. Jadi kita pun setting tempat kita. Ni spot aku guys, spot aku. Ya, padu-padu mantap. Okay, aku dah duduk tempat spot ni. Ni tempat aku. Tak tahu ada berapa orang. Kita tengok player-player lagi. Ada lagi yang separuh belum sampai. Tengok ramai guys player. Oh, padu-padu mantap. Okay, sekarang aku nak setting barang. Aku ambil belah tepi sekali, tepi sini. Tengok setting barang guys. Padu member dia bukan jadi geng JT tau. Dia geng sepi. Puyuh lain. Sana pun ada tu, Daud dah sana. Tengah set up geng. Ni aku baru first time ni try mancing puyuh kan, main game. Yang penting ada video cukup lah guys. Yang penting ada video je. Tengah test kedalaman air dengan pelampung guys. Kita cuba je lah. Kalau ada rezekinya, ada lah guys. Kalau tak ada, kita belajar lagi. Ini semua jenis-jenis apa, proses belajar guys. Betul tak? Kita belajar je dulu. Biasalah, tanpa stiker lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekimu ya Allah. Senang je guys. Mancing puyuh senang je, tak payah setting banyak-banyak. Setting itu, setting ini, siap. Okay, aku dah siap-siap. Lagi setengah jam dan nak mula game. Tapi masalah hujan pula ni guys. Nasib baik dia renyah-renyah ya. Kalau lebat kuyup ni. Start. Tu dah bunyi mercun. Aku dah letak ni laron. Tinggal jalan je guys. Mari kita tengok ada yang sambut ataupun tak. Jom. Alhamdulillah ada dapat macam gorgon juga ni guys. Legan. Tengok berapa. Kita tengok berapa dia punya anu dia. Alhamdulillah ada rezeki. Kalau ada lah. Terbang. Kita tengok berapa. Hampir 100 gram. 95 gram. Oh, 95 gram. Nak kena cari besar lagi. Nombor joran 026. Ya. Okay guys, ni dah ada goyang-goyang. Kita tengok. Tenggelam, kita su. Sekarang dah pukul 4. Ikan paling kecil 21 gram guys. Aku bermakna insyaAllah aku punya ada rezeki lah. Kita tengok je nanti. Harapkan ada lagi 2-3 ekor. Mudah-mudahan lah, amin.
4.33, setengah jam lagi kita habis. Aku cuma seekor je tadi naik. Budak-budak bagai gila sebab aku pecah. Jadi diorang yang belah sana tu ada juga nak naik ikan. Mudah-mudahan InsyaAllah ada rezeki. Alhamdulillah ada 2 ranking guys. Kalau tak 3, 1 lucut. Oi, rezeki. Last minute ada naik lagi 1, 88 gram guys. InsyaAllah ada 2 ranking ni. InsyaAllah ada 2 ranking. Terima kasih. Yang geng-geng lain tu aku tak pasti ada masuk ke tak ada, tapi aku rasa ada tu sebab tengok daripada jauh sini macam ramai yang hantar ranking. Yang sebelah aku ni pun ada. Senyum sikit. Ya. Player ramai. Ni belah kiri, belah kanan aku. Yang ni belah kiri. Aduh. Sekarang 4.57 dah nak habis masa. Lagi berapa minit guys? Sekejap lagi habis. Alhamdulillah ada rezeki tadi last minute 88 gram. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Masa dah habis. Alhamdulillah ada sedikit rezeki. Terima kasih ya Allah. Ada sedikit rezeki. Ramai lah guys player. Ni waktu balik tengok jam. Baru mantap lah ni game. Dua-dua ada. Lagi. Cakap lagi. Kita punya ikan ada 95 dengan 188. Nombor 7 dengan nombor berapa entah tadi. Aku pun tak pasti. Tak apa, biar dia orang buat kerja dulu. Cuma member punya ni macam ada hilang ikan ni. Ada sikit kekecohan guys. Ikan hilang sebab tadi mungkin hujan. Tak apalah. Mudah-mudahan dia orang menganjur settlekan. Dia orang akan settlekan insya-Allah. Ada ikan member aku hilang. Ada 1, ada 3, 4 ekor hilang. Tapi ni dia orang tak akan settlekan. Insya-Allah ada. Ya. Settle dah. Sambil menunggu kita lepak-lepak dulu. Kita tengok muka masing-masing kan. Tengok siapa yang dapat kambing. Cabutan bertuah, siapa dapat kambing kita tengok. Kita tengok. Kambing dah standby. Kita tengok. Okey bang, pusing tangan bang. Pusing tak ada Kita tengok. Cabut. Betul kambing. Bagi tu. Kosong. Okey, bagi tu. Okey. Kita tengok siapa yang dapat kambing. Kita tengok. Okey, nombornya. Aku 228. Oh, bukan. 5. Tak ada. Siapa yang dapat kambing? Siapa bawa kambing? Bawa kambing. Awak hitam. Tapi awak kambing. Ni owner kambing guys. Owner kambing. Ni. Owner kambing. Ya. Kambing. Okey, bila kambingnya ambil gambar. Mana kambingnya? Alhamdulillah dia dapat 1. Jadi tunggu lagi satu guys. Okey, pada mantap. Sekarang ni tengah penyampaian hadiah guys. Aku tunggu lagi 1 lepas tu gerak balik lah. Okey, seterusnya. Senyum. Okey guys, nombor aku guys. Nombor aku 026. Alhamdulillah. Bodong-bodong kamu. Tadi. Besok pancing lah. Okey, insya-Allah. Terima kasih. 072. Okey guys. Dua ranking guys. Padu mantap. Dah selesai ambil hadiah. 58. Nanti kita jumpa lagi tempat kedai makan guys. Bye bye. Aku sekarang dah on the way nak balik. Nak pergi ngeteh jap. Alhamdulillah aku ada manis-manis. Ada 2 ranking. Bermakna game Puyu ni aku tak kumpau lah. Ada sedikit hasil yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey geng, mana yang minat aku punya channel, aku minta mohon jasa baik ke orang subscriber aku punya channel supaya aku lagi semangat untuk buat video-video yang akan datang. Okey lah guys, kita jumpa lagi video-video game-game yang akan datang, macam-macam yang akan datang guys. Terima kasih support aku dan view aku tu pun terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah je boleh balas kau orang punya jasa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunco, chalo bete. Terima kasih guys.
Okay guys. Jam. Dari mana? Jana. Okay guys. Sangkit hot. Kita belum bercakap sikit. Ini geng-geng sikit. Kumpau guys, kumpau. Hai. Saya kambing GTZ. Mau? Kambing GTZ, kambing saya. Kambing pun tak nampak.